Ada 5 amalan yang simple je, tapi pahala dia punya besar. Dan untuk pengetahuan semua, amalan ni boleh diamalkan dalam bulan Ramadan. Nak tahu tak? Amalan simple tapi pahala dia besar. Betul nak tahu? Tekan butang share, tekan butang repost, copy link masuk dalam grup, bagi dekat family dulu. Lepas tu baru bagi dekat orang lain. Dah bagi dah? Okey, yang pertama, berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat simple je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Simple je. Pahala dia punya banyak. Diampunkan dosa, boleh dapat syafaat Nabi, ditulis 10 kebaikan, dipadang 10 kejahatan, dan banyak lagi lah kelebihan selawat ni. Itu yang pertama. Yang kedua, solat berjemaah di masjid. Semayang seorang-seorang dapat 1. Tak kira lagi khusyuk ke doa tu. Tapi kalau semayang kat masjid, semayang berjemaah, dapat 27 pahala. Simple tapi pahala dia besar. Yang ketiga, sembahyang jenazah. Semua orang tahu siapa yang sembahyang jenazah, pahala dia 1 qirat. Siapa yang sembahyang jenazah dan hantar jenazah ke kubur, pahala dia 2 qirat. Para sahabat tak faham apa maksud istilah qirat. Nabi beritahu pada kita, 1 qirat besar Bukit Uhud. Bukit Uhud 7 km. Itu yang ketiga. Yang keempat, bersedekah. Semua orang tahu bila kita sedekah 1 je ke jalan Allah, Allah akan bagi dekat kita berganda-ganda. Betul tak? Dan yang last sekali, nombor 5, mai ataupun duduk dalam majlis ilmu. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk semua minta ke Allah supaya ampunkan dosa kita. Tak mau lagi? Mestilah mau, betul tak? Tapi macam biasa, bagi tahulah juga dekat orang lain, ringankan jari kita ni untuk kongsikan kebaikan. Boleh? Okey semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye. Share banyak-banyak lah.